hantu kembali lagi. Okey adik-adik semua, sudah sedia untuk meneruskan aktiviti di bootcamp Desaru Resort? Sudah. Okey, apa lagi? Aktiviti yang pertama, kita akan membersihkan kawasan ni. Okey, saya nak kat sini ada 6 orang. Okey, kita bagi-bagikan tugas. Ada yang membersihkan kawasan, ada yang buat untuk perimeter wire dan ada yang juga untuk yang menebang-nebang pokok-pokok. Tapi jangan tebang pokok-pokok besar. Pasal kalau dah besar jangan nak tebang. Okey, adik dah sedia? Dah. Okey, let's go. Jom. Pergi sama semua, cepat. Okey. Jom. Itu. Ni boleh cabut. Sempul. Kawan-kawan, sekarang ni kita tengah buat penanda untuk tapak perkhemahan kita. Kak, perimeter wire tu apa Perimeter wire ni sebagai tali penanda keselamatan ataupun tali penanda kawasan perkhemahan. Contoh bila malam kalau kawan-kawan nak mengigau, bila nak keluar, lepas kawasan dia akan terhalang oleh tali ni. Jadi dia merupakan aspek keselamatan. Okey, bang. Saya kena bersihkan tempat. Saya kena bersihkan tempat. Panas. Kawan-kawan, seronok betul lah bila bekerjasama membersihkan kawasan tapak perkhemahan ni. Baru terasa keseronokannya. Terakhir ni. Tuan Mus, rasa-rasanya ni dah cukup bersih tak untuk kita mula masang kemah? Tengok ni pun memang dah bersih dah ni. Wah. Nampak dah tanah-tanah bawah ni. Bagus kerja kamu semua kawan-kawan. Sekarang ni rasa kita dah boleh mula dah untuk masang kemah. Dah boleh mula? Jadi sebelum kita mula masangkan kemah ni, Tuan Mus, boleh tak Ampas dengan kawan-kawan nak berehat dulu untuk saksikan kartun lagi? Okey, kita pun penat ni. Betul. Jadi kawan-kawan, berehat sama-sama kami dengan kartun Poco. Tahu? Tengok. Kita ada apa pun.